Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Malaysia Madani, salam Maju Johor, salam pendidikan Johor mendahului, salam Johor Leeds, salam Kota Tinggi mengungguli, sehati memperkasa bangsa, indahnya kebersamaan. Apa khabar semua rakan-rakan yang sedang menonton dan mendengar podcast kami pada hari ini? Kami membawakan anda satu perkongsian yang santai tetapi syarat dengan ilmu dan inspirasi. Bersama saya Hakim dan rakan saya Datul bagi hos podcast Koja TV pada kali ini. Ya, saya Hakim. Podcast kita ini membawa tagline bersama belajar, berkongsi dan berinspirasi. Kerana di sinilah suara kita bertemu, idea kita bersatu dan pengalaman kita memberi makna. Jangan lupa subscribe YouTube channel Rasmi Koja TV, like dan share serta tekan butang lonceng untuk dapatkan notifikasi episod seterusnya. Hakim, sebenarnya kan tujuan kita rakamkan podcast kita hari ini kan sebabnya kita ada tetamu istimewa tau. Seorang tokoh penting dalam pembangunan dunia pendidikan negeri Johor kini. Awak kenal tak Hakim? Mestilah saya Datul. Tidak lain dan tidak bukan tetamu istimewa kita pada episod kali ini yang berhormat Tuan Aznan bin Tamin, pengurusi Jawatan Kuasa Pendidikan dan Penerangan Negeri Johor. Assalamualaikum Tuan. Baik, alhamdulillah. Selamat datang Tuan. Terima kasih sudi meluangkan masa bersama kami. Bertuah kita kan Hakim? Ya betul tu. Dapat berpeluang duduk semeja bersama dengan tulang belakang pendidikan di negeri Johor ini. Betul saya Datul. Peluang besar untuk kita bersimbang dan faham lebih jelas mengenai dunia pendidikan masa kini di negeri Johor. Lebih-lebih lagi yang berkaitan dengan topik kita pada hari ini, iaitu Maju Johor membina generasi digital masa hadapan. Tuan, saya nak tanyalah, apa sebenarnya tugas dan peranan Tuan dalam bidang pendidikan negeri Johor ini? Kalau nak diibaratkan, Tuan seperti seorang kapten kapal yang memastikan pendidikan negeri Johor sentiasa bergerak ke arah yang betul. Betul ke Tuan? Okey. Sebelum saya jawab, terima kasih kepada Hakim dan juga saya Datul. Hari ini saya secara bertuahnya saya dapat duduk dekat podcast Koja TV. Jadi kita beralih kepada persoalan tadi berkenaan dengan apa tugas saya dalam memimpin pendidikan dan penerangan negeri Johor. Okey adik-adik, pendidikan ni adalah satu perkara yang sangat besar dalam dunia hidup kita ini. Walhal dalam hadis pun sebut nak tuntut ilmu biarlah sampai ke negeri China. Maksudnya besar pendidikan ini bagi setiap perkara yang berlaku. Jadi tanggungjawab saya adalah melihat bagaimana pendidikan itu disusun atur dengan baik untuk memastikan anak-anak negeri Johor ini mendapat tempat yang selesa, mendapat silibus pendidikan yang sangat baik dan akhirnya ianya bertujuan untuk memastikan pendidikan negeri Johor ini dia lebih berbeza dengan yang lain-lain. Maksudnya kena ada keupayaan yang sangat tinggi tentang pendidikan dalam negeri Johor ini. Sebab itu tanggungjawab saya terutama dalam memimpin pendidikan ni, ia kena lihat kepada ramai budak pandai, jangan ramai punting sekolah, ramai kena tunjukkan kejayaan bukan hanya kepada bidang akademik, juga kepada bidang kurikulum. Jadi itu antara elemen penting supaya pendidikan negeri Johor ini, dia tugas saya ni nak memastikan anak-anak Johor ni paling penting pergi sekolah. Itu paling penting. Kena pergi sekolah dan dapat tempat untuk ke sekolah. Itu adalah perkara yang paling penting untuk tugas saya dalam bidang pendidikan. Oh, macam tu Tuan. Kawan-kawan yang menonton ni pun mesti baru faham juga mengenai tugas dan peranan Tuan yang menggalas tanggungjawab sebagai pengerusi Jawatan Kuasa Pendidikan dan Penerangan dan Negeri Johor. Tuan, kalau dilihat pada perkembangan zaman sekarang kan, saya rasa pendidikan bukan lagi hanya tertumpu kepada buku teks semata-mata. Kadang-kadang tu cikgu-cikgu kami masuk kelas banyak menggunakan bahan bantu mengajar yang menarik perhatian kami sewaktu sesi PDPC. Yang kreatif je semuanya. Betul tak Hakim? Betul tu. Jadi, pada pandangan Tuan sendiri, apakah perubahan paling ketara dalam sistem pendidikan hari ini berbanding zaman ibu ayah kami dulu-dulu? Okey, betul. Disebut sistem pendidikan akademik tak bergantung kepada buku teks. Hari ini dah kepada pendigitalan dalam pendidikan.
Sebab itu di peringkat saya menggunakan elemen pendidikan digital ini bermula dengan 4 sekolah. Kalau semua tahu, saya mulakan di peringkat Negeri Johor ni menggunakan satu sekolah yang dipanggil Sekolah Rintis Bangsa Johor. Dan Sekolah Rintis Bangsa Johor ni kita letakkan elemen pendigitalan di dalam sekolah tersebut sebelum sekolah-sekolah lain menerima manfaat. Pertama yang kita buat adalah bagaimana kita letakkan pelajar-pelajar ini diberikan iPad setiap seorang. Kenapa? Pendigitalan ni dia kena ada penumpuan di peringkat pembelajaran. Sebab dulu adik-adik zaman dulu saya dan rakan-rakan yang bersekolah ni dulu kami pakai papan hitam. Tulis dalam papan hitam, cikgu tulis, masuk cikgu sign lepas ni semua hilang. Sebab kena padam. Tapi apa penggunaan digital ni sangat memberi manfaat kerana bila iPad tu diberikan, pelajar-pelajar ni akan boleh bawa balik ke sekolah. Dan boleh bersama dengan guru 24 jam. Sebab setiap pembelajaran guru tu direkod melalui iPad. Jadi budak-budak boleh merujuk kepada iPad supaya melihat kualitas. Seperti yang adik pakai je lah. Jadi akan datang nanti, mana satu akan datang nanti, mungkin ada lagi cara yang lain nak menjitakan selain daripada nak buku teks, dah pakai iPad saja pergi sekolah. Kedua, selain daripada iPad, kita juga meletakkan smart board dalam setiap kelas ataupun smart TV. Saya yakin dan percaya sekolah dah ada smart TV. Tapi ini penggunaan yang penting kerana smart TV dan smart board ni adalah kerana selepas ini anak-anak muda ni dah tak kenal macam-macam. Awak tahu ayam? Tahu? Kenal ayam? Kenal. Kenal tenggiling? Kenal? Kenal roda? Kenal. Okey. Awak kenal sebab kebanyakan ada orang tak kenal benda-benda ni. Awak kenal rebung? Tak. Tak tahu. Sebab itu penggunaan smart TV itu penting. Supaya apa yang kita letakkan, nak cek rebung, klik rebung, keluar gambar rebung dan baru kenal. Kebanyakan orang pelajar-pelajar yang di bandar ni, dia sebut ayam, dia tahu KFC. Dia tak tahu seekor ayam. Sebab itu kepentingan pendigitalan ni adalah untuk melihat kepada, membantu pelajar-pelajar ini menyokong kepada apa yang mereka nak tahu. Dan cuma dari segi security pendidikan dalam digital ni kena ada had, kena ada masa, kena ada pengawalan dalam melihat kepada teknologi terbaru dalam pendidikan. Sebab akhirnya nanti kita akan datang akan terarah kepada bidang sains dan komputer. Jadi maka antara perubahan pendidikan sekarang adalah tak more kepada buku teks tetapi menggunakan teknologi digital. Namun yang tetap dikekalkan adalah membuat latihan. Pakai tab ke, pakai buku teks ke, pakai apa pun kena buat latihan dan kena baca buku. Itu yang paling penting. Right. Okey. Oh, macam tu tuan. Betul juga. Semakin negara kita mencapai kemodenan, sistem pendidikan juga tak lari dari menggunakan manfaat yang sedia ada. Salah satunya pendidikan digital. Ya, Tak lari dari kita punya topik ni kan tuan? betul. Boleh tak tuan explain sikit apa yang dimaksudkan dengan pendidikan digital dan bagaimana ia membantu kami sebagai murid dalam pembelajaran harian kami? Pertama, digital mudah dalam menggunakan teknologi yang ada, handphone. Dulu tak datang sekolah bagi tahu cikgu kena pakai surat. Sekarang pakai phone je. Cikgu saya tak datang pakai phone. Itu digital. Digital ni melengkapi ke semua benda. Tak semestinya perkara yang lain. Kedua adalah saya cakap sebut tadi, barang ni nak menyokong digital, penggunaan smart TV, penggunaan iPad dan sebagainya untuk mendigitalkan. Cikgu pakai baju buat sekarang ni cikgu suruh buat kerja sekolah pun pakai phone. Kahoot kena jawab soalan dalam phone. Dulu kena buat dekat buku sekolah, buat buku, tak buat buku kena pukul. Sekarang buat dalam Kahoot, cikgu kat rumah dapat result awak. Maksudnya apa? Setiap aktiviti ini dah digunakan secara digital. Digital ni besar, Hakim dan Sadatul. Macam-macam boleh buat. Dia ada AI, dia ada digital, dia ada LLM, dia ada quantum dan sebagainya. Makin besar digital ni makin perlu dirasai. Sebab itu selalu saya ingatkan anak-anak pelajar sekolah ni main game ni bagus. Sebab dia belajar mengaktifkan kita punya minda kita. Cuma terlebih masa tu dia tak jadi bagus. Sebab itu anak-anak muda ni selain daripada belajar A, B, C, dia kena pandai juga belajar coding untuk sains dan komputer. Itu adalah satu elemen penting dan dalam perubahan-perubahan di peringkat negeri Johor ni kita akan buat satu persatu dari segi penambahbaikan tentang penguasaan digital untuk anak-anak muda terutama daripada sekolah rendah. Tapi yang saya sebut tadi yang penting kawal dan kena lihat betul-betul kalau itu betul atau tidak betul. Right. Oh, macam tu. Betul juga.
Betul juga, betul lah. Betul. Sebenarnya Datul, kalau kita rasakan sendiri, penggunaan teknologi ini bukan je memudahkan, tapi kan jadi sisi pembelajaran kita dalam kelas tu lebih seronok kan? Kalau tuan nak tahu, beruntungnya kami di Sekoja, kami telah menerima manfaat semangat Smart TV di setiap kelas yang ada. Ya. Jadinya sisi PDPC berlangsung, kami menggunakan kemudahan digital tersebut. Secara tak langsung, kami pun dapat mengaplikasikan pembelajaran digital yang lebih seronok. Kadang-kadang tu bila waktu kelas sejarah dah tak mengantuk tuan. Ya, betul. Sebabnya cikgu dapat terus tayangkan filem yang berkaitan dengan topik sejarah tu tuan. Betul. Jadi, sebenarnya pendidikan digital ini bukanlah sekadar trend je, tapi satu keperluan juga untuk membentuk generasi yang lebih bersedia menghadapi masa depan yang semakin mencapai kemajuan dalam bidang teknologi dan digital ini. Betul tak tuan? Betul. Tuan, kami ada soalan lagi Oh, ni. itu soalan. Sebabnya bukan selalu dapat jumpa tuan kan. Bukan selalu ke? Okey, saya nak tanyalah. Saya yakin dan percaya bahawa untuk pastikan pendidikan digital ini berjaya, banyak usaha kena dibuat. Sebabnya sistem pendidikan merupakan perkara penting dalam menggambarkan kemajuan negeri Johor. Bolehkah tuan kongsikan apa cara atau langkah yang diambil oleh negeri Johor nak kukuhkan lagi penggunaan teknologi dalam pendidikan ini? Baik. Dalam nak mengubah kepada pendidikan ke arah yang lebih moden, ke arah yang lebih digital, asas paling utama ni adik-adik adalah kewangan. Tanpa kewangan, kita tak mampu nak mengubah, nak digital ke, nak smart TV ke, nak smart board. Tapi bagaimana kita nak menyusun atur, permulaannya adalah kewangan. Jadi sebab itu di peringkat kerajaan negeri Johor, kita ada tabung pendidikan dan kebajikan Yayasan Pelajaran Johor. Hari ini nak beritahu kewangan Johor sangat kukuh dengan ada hasil pelaburan. Selain daripada itu, kita dapat juga bantuan-bantuan tabungan daripada investor-investor yang masuk untuk membantu pendidikan. Oleh sebab itu, dah ada kewangan ni, baru kita lah pergi ke arah membantu dari segi pemodenan dan juga pendigitalan kepada kita punya pendidikan. Sebab itu, hari ini setiap sekolah dah mula ada smart TV. Setiap sekolah dah mula ada seperti ini, ada studio TV atau sebagainya, dan ini antara elemen yang kita kena lihat bahawa kalau tak ada penyokongan di peringkat digital, dia akan gagal. Sebab itu saya di peringkat Kerajaan Negeri Johor tengah menyusun beberapa perkara supaya ada beberapa sekolah aspirasi digital untuk negeri Johor, termasuk rendah dan sekolah menengah, supaya akan datang kemodenan yang kita buat ini dia akan selari dan ikut pada paksi yang betul. Tidaklah nanti kita digital, akhirnya makin banyak digital, makin banyak salah laku yang berlaku. Jadi itu antara perkara yang kita perlu laksanakan ketika ini, bukan hanya untuk lihat pada digital, ia juga melihat kepada ekosistem sekolah itu sendiri. Jadi don't worry, di negeri Johor ini kalau boleh saya nak bagi semua pelajar Johor ni seorang suatu iPad, tapi saya tak mampu. Jadi tak pasalah, kita gunakan kaedah-kaedah yang ada supaya sedikit demi sedikit akhirnya semua pelajar dapat menggunakan smart phone ke smart TV untuk menjadi membantu pelajar. Macam Hakim cakap tadi lah, sejarah dah mula seronok sebab tengok filem atau sebagainya. Tapi itu saya sebut, bila ada smart itu dia membantu kepada pembelajaran anak-anak kita. Dan sekarang pun dah banyak kaedah lah, cikgu dah buat, cikgu pun menyanyi dalam kelas, buka video dan sebagainya supaya anak murid minat. Cuma satu je pesan kat kawan ni dekat TV ni, beritahu jangan ponting sekolah. Kena datang sekolah. Okay. Wah, besar langkah yang diambil oleh negeri Johor ni dalam nak memperkasakan pendidikan digital ke arah mencapai kemajuan negeri. Bahagianya saya jadi anak Johor. Tuan, sebagai penutup kepada sesi perkongsian ini, kami nak minta nasihat daripada Tuan. Apa pesanan Tuan kepada kami sebagai murid di Sekoja agar kami dapat memanfaatkan teknologi dengan sebaiknya dalam pembelajaran? Okey. Pertama, saya dah sebut banyak kali tadi. Jangan tak datang sekolah. Mesti datang sekolah. Kedua, nak rasa minat datang sekolah ni, nak kena ada benda yang menarik perhatian kita. Sebab tu saya sebut tadi, ada Sekoja, ada tak muzik yang ada pihak digital ni, ada iPad dan sebagainya. Mungkin dia ada pertambahan iPad
Atau ada satu sediakan dalam 50 iPad ke, untuk kelas ni, kelas sains kena pakai iPad. Satu kelas masuk kena pakai iPad. Penggunaan digital ni kena ada supaya datang minat kepada anak-anak belajar dalam sekolah. Dan anak-anak sekolah pula saya minta melihat kepada disiplin diri. Jati diri kita kena ada, sebab kita belajar dalam karakter murid Johor. Budak Johor ni berbeza. Budak Johor ni berbeza dari segi amalan dia, budaya dia, sikap dia. Kena tunjuk yang budak Johor ni special. Orang duduk dekat luar negeri, duduk bercakap dengan orang lain, dia slang orang tahu, oh ni budak negeri lain. Tapi Johor ni tak kenal. Biarlah, saya nasihatkan, di luar nanti orang kenal Skoja, kenal dengan disiplin pelajar-pelajarnya. Kenal dengan jati diri pelajar-pelajar. Bukan kenal dengan sikap yang tidak betul. Biarlah satu masa nanti Skoja dilihat sebagai sekolah yang ada disiplin yang sangat tinggi dan juga sekolah yang betul-betul ada pelbagai aktiviti dan digunakan untuk membantu kemajuan pelajar-pelajar dia. Ada Skoja, ada tadi kelas muzik, ada kelas sukan dan sebagainya, digunakan betul-betul supaya pelajar-pelajar Skoja ni nanti keluar nanti masuk sekolah menengah, tak segan sekolah menengah tu nak ambil pelajar Skoja. Kadang-kadang cikgu segan nak belajar tu, oh tak baguslah sekolah ni. Tapi biarlah Skoja orang berebut untuk jadi pelajar sekolah menengah untuk mereka akan datang. Itu nasihat saya pada pelajar Skoja. Yang penting datang sekolah. Itu je. Pesanan yang sangat bermakna Tuan. Jadi jelaslah bahawa kejayaan dalam pendidikan digital bukan hanya bergantung kepada teknologi itu sendiri, tetapi juga kepada sikap dan usaha kita sebagai murid. Kerana setiap langkah yang dibuat dan dijalankan adalah untuk memastikan kita sebagai murid dapat berbakti semula kepada negeri Johor dan negara kita Malaysia suatu hari nanti. Betul Hakim. Semoga kita semua dapat menjadi generasi yang bukan sahaja celik teknologi tetapi juga bijak menggunakannya untuk masa depan yang lebih cemerlang. Kawan-kawan, ingat tahu pesan Tuan tadi. Terima kasih sekali lagi yang berhormat Tuan Aznan bin Tamin, Pengerusi Jawatan Kuasa Pendidikan dan Penerangan Negeri Johor, di atas pengkongsian yang sangat bernilai dan membuka minda kita hari ini. Banyak ilmu yang kami dapat dan semoga ia turut memberi manfaat kepada rakan-rakan yang menonton juga. Bukan mudah kita nak jemput Tuan YB ikut podcast kita hari ini. Betul. Betul Hakim. Terima kasih Tuan sudi join podcast kami. Untuk pengetahuan penonton, Tuan YB pun turut merasmikan Mesyuarat Agung PIBG kali ke-24 dan studio muzik Skoja pada hari ini. Ingat kawan-kawan, teknologi di tangan kita adalah peluang yang baik. Gunakanlah dengan bijak. Kami akhiri podcast ini dengan harapan agar pendidikan di Johor terus maju dan cemerlang. Teruskan bersama kami untuk episod seterusnya. Skoja TV, suara pendidikan dari Kota Tinggi untuk semua. Assalamualaikum dan jumpa lagi kawan-kawan.